Ada gua di bawah air terjun. Ingatlah orang penuh. Bomba cari ke apa. Cari. Dia nampak bomba cari dia. Bomba tak nampak dia. Dia latar getah ni nampak macam okey-okey nampak dia. Comel. Tapi hakikatnya kalau di Kejung ni kebanyakan orang tak ada topik. Oh. Kalau dia tengok contoh botol kayu tengok dia besar. Gitulah contoh. Kalau Boleh sekat situ tak pergi line tu. Dia kita tak boleh nak kena topik tak boleh sebab air bawah dia isap. Tahun 2002 dulu dia biasa ada orang jatuh kata. Mana? Tu belakang batu. Nampak ada kayu jokin. Kayu jokin tu orang kapur. Betul. Dia dulu, dia kawasan dulu tu atas tu orang tempat orang mandi lah. Tiba-tiba ini. Apa dia jatuh. Tapi mangsa tu hidup lah sampai kali ni. Hidup? Dia jatuh selama 24 jam. Oh. Dia hidup. Oh. Tapi pencarian memang orang dulu kat saya masa tu budak umur kelas ni masa tu. Saya ingatlah orang penuh. Bomba cari ke apa. Cari dia. Dia nampak bomba cari dia. Dia nampak. Dia bercerita tapi dia bomba tak nampak dia. Ni orang semua orang tahu lah. Tahu semua orang tahu. Dia boleh jumpa tu sebab cahaya matahari. Dia tengok cahaya matahari tu dia Allah tangan. Tu betul lah hak tarik dia tu sains saya lah. Tapi dia tak cedera tak gapo lah. Dia rasa suka metak lah dalam 10 minit. Pelik tak? Kira 24 jam tu benda tu. Pelik lah. Latar kertas yang banyak menyimpan kisah yang misteri. Ada kerja airline lah sini ya. Misteri. Misteri lah. Misteri lah, kita tak tahu. Sebalik. Latar kertas misteri ada buah. Selepas kes tu, latar kertas ni tak ada orang lagi.